Kita orang nak menyelam. Patut. Alright, selamat pagi. Assalamualaikum. Jarang-jarang saya buat vlog, tapi hari ni saya dah dekat mana? Saya dah dekat Salang, Kampung Salang Tioman. Hari ni kita nak apa, Najwa? Kita nak pergi snorkeling hari ni. So kita nak pergi snorkeling pukul 10. Tapi orang tu cakap kena berkumpul kat situ pukul 9.30. Jom. Wow. Jangan-jangan buat vlog. Dah lama tak buat vlog. Tapi kali ni kita ada vlogging sama Pak Long. Di mana? Di Kampung Salang. Jom kita snorkeling. Aku dah lama betul tak bervlog dengan orang kuat Salang. Sedot, tapi dia dah gemuk sikit lah sekarang. Saya dah kurus sikit ni. Kurus sikit eh? Kurus sikit. Berapa kilo turun? Dalam 4 kilo. 4 kilo eh? Tip dia kurangkan gula. Kurangkan gula. Banyakkan gula dalam senyuman. Yes. Kita jumpa dekat spot snorkeling kejap lagi. T-shirt lawa lah. Nak datang Salang Pusaka, Roger. Baik. Saya pun pelik kenapa dekat mana-mana pun ada nama Zaki juga. Tapi dia Abu Zaki. Saya Nur Zaki, tapi Zaki juga. Kita akan dive sama ni. Dive sama. Kita akan snorkeling sama. InsyaAllah. Tunggu ni. Tempat tinggal bersama. Tempat tinggal bersama. Itulah dia kan, rezeki Allah. Senyum Awak nak pergi mana ni? Ha? Nak pergi mana? Oh, yang paling busy. Busy sangat abang? Di sekolah je lah busy. Weekend biasa tak busy sangat. Apalah, yang penting happy bang. Kan? Okay guys, kita dah masuk dalam bot. Kita tak macam dalam bot saja. Kita bot lain. Kita ambil lain. Kan? Alright, kita dah gerak. Menuju ke first snorkeling punya spot. Kita tengok dalam bot ni ramai orang. Ramai. Semua nak snorkeling. Kan? Ni ramai kita dengan Kapten Budin hari ni. Wah, dahsyat. Biasalah kat sini ramai orang snorkeling, tapi nak juga bot. Ada Mak Saleh dalam. Budin bagi instruction. Tali bawah dia. But tekan dulu. Kejap. Relax dulu. Cepat. Relax dulu pelan-pelan. Relax. Menakut. Nampak ikan apa? Kecil je. You kalau dia kabur, awak kena selam sekejap, buka. Dia basuh. Dia makan ikan. Lepas tu kena basuh mask dia tu. Okey, bagi.
Titik saja. Titik saja. Titik saja. Titik saja. Kan? Wow. Oh, dekat mana ni? Cantik tempat. Tak tahu lah kat mana, tapi tempat ni cantik gila. Pegang. Cheers So, tak payah nak makan life jacket lah kan. Tak payahlah. Cantik tempat dia kan? Okay. Macam dekat Maldives jenis air dia. Kan? Betul tak? Betul walaupun dekat dia main. Dekat Maldives Dia tua lah. Tengok view dia tu. View dia cantik. Nampak? Macam dekat Maldives. Tak. Hai dia ni. Kapal daripada mana selamat? Cantik tempat. Cantik kan? Nanti kita pergi pasal panjang lagi, cantik. Kalau pasal dalam nama dia apa? Teluk Bakau. Kita tengok apa ikan yang ada kat bawah. Kalau kita tengok tak penat. Air dia ni. Kita orang film. Ada kan? Ada. Macam ni. Tengoklah lagi. Tengok lagi. Ya. Bot kita yang kita nak pergi ke Pasir Panjang kejap lagi. Dan masih lagi berenang-renang. Ada orang penakut. Penakut dia teruk betul lah. Kita nak pergi Pasir Panjang. Kita rehat dan kita tengok mana kau ada baby shark kat situ. Tengok sekejap lagi. Kita dah sampai ke Pulau Tulai atau Pasir Panjang. Sekejap lagi kita nak makan. Itulah sebenarnya kalau pergi pulau ni, makanan pun disediakan. Tengok budak lapar. Lapar ke? Lapar. Lapar sangat? Sangat, ya. Kau dah berkubang. Yelah. Ada orang tu macam nak pitam ke nak pitam? Pisang. Ha? Bukan pisang, bukan pisang. Oh, apa macam benda lah. Kan? Tak strong lah. Tak, lemah. Lemah. Tak strong lah. Lemah. Lemah. Kita nak makan kejap lagi. Dia bagi kita package ni. Package lan. Daripada Salang Pusaka. Makan tu ada orang ada apple. Nampak ni. Kalau lama nak makan kat pulau je. Kan? Tak. Sebab kau memang tu kat hijab. Ya. Kan baru kat pulau. Pulau. Makan pigeon pun pulang. Tapi Teluk Air Masin. Ya. Yeah. Nice. After penat snorkeling, kita makan. Sedap. Benda lunch saya sedap.
Lah pula tu. Wah. Amat dan teramat. Kalau nak jalan-jalan ni, sini. Nak tengok ada shark hari ni. Nak tahu ada shark gedu-gedu kita boleh nampak. Kan? Ibunya dah pensan. Kan? Baiklah. Nampak ada shark? Depan sikit, depan sikit. Depan sikit. Nampak ni. Jangan kejar dia, jangan kejar dia. Biar je. Sekejap. Dia tak. Tu. Nah, kalau awak nak pakai ni awak nampak. Kita nak bagi apa? Shark makan. Yo, okey, tengok. Depan sikit. Depan sikit. Okey. Inilah, tengok. Ini banyak, depan sikit jang. Oh, tu betul. Aduh, berapa ekor tu banyak. Nampak tak? Lambat-lambat. Tu nampak banyak. Dah cukup belum? Cukup lah. Dah. Jom pergi snorkeling lagi. Cepat. Baik, jom. Jom. Okey, kita nak balik. Kita ada satu spot lagi. Kita ada spot lagi. Oleh kerana dah setahun aku tak dive. Hari ni baru nak dive. Ya Allah Tuhan, kita dive dekat-dekat lah dulu. Dalam kan takut cepat pula naik. Kan? Kita dive dekat-dekat je lah. Kita tengok apa yang berlaku. Sekejap lagi. Bersama dengan ni brother kita ni, brother Hood.
je hari ni. Suruh teman aku pergi. Tak apa, berdua pun boleh. Kan?
Dah habis dah. Apa benda tu nak dah? Apa? Tahun depan lah. Mana ni? Nak pergi tengok sunset. Sunset. Sunset di tepi laut. Yo. Wow, this is amazing. Kita jangan-jangan lalu sini dah. Itulah first time ni. First time di Salang yang kita jarang-jarang lalu sini. Tapi sini pun nice. Tengok tu ah, ada biawak kok. Tu biawak berjalan tu. Tu. Biawak komodom. Biawak ni masih ada lagi ni sini. Nampak seekor. Awak nampak apa kan? Nampak Komodo dragon. Jalan ni. Baik-baik handphone kan jatuh ke bawah. Tak. Sebelah ada sebelah. Sebelah tak? Oh, tu tengok. Ada? Ada. Oi. Kau jatuh kau. Kita nak ke pantai Pantai tu tengok. Sunset. Cantik Wow. Pasir tu. Amazing. Amazing. Sementara kita tunggu sunset duduk tepi pantai apa. This totally amazing. Kan tepi laut, menghirup udara segar. Dia pun boleh. Apa benda? Dia muntah. Benda. Suka lah. Enjoy. Sekarang kita dekat Salang Sayang. Numpang. Belakang Salang Indah. Belakang Salang Pusaka. Kita nak berbarbecue malam ni. Oh, lampu belakang. Nice ke? Nice ke? Okay. Cantik ke? Sekejap. Kita Satu lagi. restoran cantik tak ni? Kat sini pun. Like, for the barbecue, what we have here? Nasi goreng Cina. Goreng Cina. Baik. Okey lah, cepatlah ambil. Ada sotong? Ada? Ada, yes. It's very important, no? Very important. This one is very important. Yeah. Itu guys. Nice. This is sotong. Potong. Nak ke? Yum. Yum yum yum. Okay, jangan goyang. Makan barbecue Kita punya last night kita 3 hari 2 malam. So yang last night ni dia bagi kita barbecue. So ada sotong, ada ikan, macam lah. Sekejap. Jom makan. Oh, malam-malam kita jalan. Kita nak tengok apa benda yang ada. Oh, tengok souvenir budak ni. Tengoklah apa benda yang ada. Oh, ni tengok dah. Macam mana? Masuk saya masuk. Masak-masak. Tanggal kasut. Bukan buka. Tanggal kasut. Tanggal. Biar dah tengok ni. Benda nice. Kita nak balik dah. So next time kita jumpa lagi.